Maaf tau kalau saya tak buat video lama. Sebab saya masa tu buat kerja sekolah. Jadi saya tak buat video sebab saya buat kerja sekolah. Okey. Kita akan main misi Ultraman Taro. Okey. Mungkin saya tahu lawan ni siapa. Mungkin Tyrant kot. Okey, Red King. Tak tahu apa. Okey, mungkin jadi Tyrant. Ya, lawan kita Tyrant. Okey. Okey, kita akan lawan dia. Okey guys, jom kita akan lawan Tyrant. Ui. Ambil ni. Ya, kita kena ni guna Ultra Sign untuk minta tolong jika Artemis Sophie ni kalah. Ambil ni. Ambil ni ah. Ambil ni. Kena pukul ah. Kita campak dia. Tyrant tahu. Ambil ni. Aduh. Tak sakit. Alamak. Dia kuat. Ya, kita angkat dia. Bawa pusing-pusing. Ya, ambil ni. Oh, ada satu kuasa je. Ambil ni, Tyrant. Ambil ni, rasakan tu Tyrant. Aduh, tak sempat. Tapi kuatnya dia pukul. Aduh. Jangan kalah Sophie. Kita lawan dia. Ambil ni. Ambil ni. Ambil ni. Aduh, dia tahu. Ambil ni. Ambil ni. Terbangkan dia. Ya. Sekarang kita tembak Tyrant. Tembakan kematian. Ambil ni. Tapi tak sakit. Ambil ni Tyrant, ambil ni. Ambil ni. Alamak, Tyrant tahu. Aduh. Sekarang kita angkat dia. Alamak, tak jadi. Rasanya kita kena pergi. Tak kena. Ambil ni. Tak jadi. Ambil ni. Ambil ni. Ambil ni. Kita terbang ke Tyrant. Ya, tembakan maut. Ambil ni, ambil ni. Ambil ni. Ya, camparan maut. Ambil ni. Lemparan maut. Mampus ni, Tyrant. Aduh. Alamak. Oh, tak kena. Tak kena. Rasanya dah tak sempat. Jadi kita kena biarkan Tyrant bunuh Sophie.
Okay, serangan terakhir dan kita kena bagi dia bunuh. Ambil ni. Sebab tak sempat tengok waktu. Okay, kita kena minta tolong teramai lain. Nah, sini. Tidak. Aduh. No, kita akan kalah. No, kita kena tarik dengan Thailand. Okay, kita jadi Ultraman apa? Okay, Ultraman Hayata. Okay, ada bantuan. Bukan pertolongan. Okay, kita akan lawan Thailand lagi. Aduh. Sekejap, saya nak jatuhkan dia dulu untuk nak Ultra Sign. Ya. Maaf tak kalau saya tak edit apa-apa sebab saya tak pandai edit. Okay. Ambil ni. Ambil ni. Ya. Cepat kalahkan Ultraman Hayata. Ambil ni. Aduh. Oh, Thailand. Apa kau buat dengan dia? Kita akan angkat dia. Bye-bye, Thailand. Ambil ni. Kita akan guna kuasa terkuat. Spesium Kusen. Ambil ni, Thailand. Itulah. Firelah Ultraman paling kuat di dunia. Taklah kejap di dunia. Okay, dia adalah Ultraman original. Bukanlah Ultraman pertama lah. Dia adalah Ultraman pertama. Tadi salah cakap. Ya, Ultraman pertama di dunia yang yang dia taruh kat cerita Ultraman pertama. Cerita Ultraman Hayata. Lepas tu habis tu 7. Lepas tu lain macam tu. Okay, maaf lah kalau saya cakap agak pelat atau tak betul macam tu. Okay, kita akan tembak dia. Ya. Ambil ni, Thailand. Ya, ambil ni. Lama-lama Thailand akan mati ni. Ambil ni. Ya, pukul. Ambil ni. Ya, kita campak Thailand. Ya, aduh, tak jadi. Ambil ni, Thailand lah. Kacau orang. Ya. Ya. Spesium Kusen. Alamak. Kita akan buka dia ada banyak ending. Menang jadi Sophie, Hayata, 7, Jack, Ace ataupun Taruh. Kalau Taruh ada 2 cara bunuh. Thailand yang biasa atau yang tak tahu yang mana. Tak tahu nak cakap macam mana. Okay, nanti kita akan tengok.
Ambil ni. No. Aduh, mak. Kalah, guys. Yes. Ui. Sempat lagi. Aduh, tak sempat. Oh, kalah lah macam ni. No, kalah. Bye, Ultraman. Okay guys, rasa kita akan sambung part 2 dia. Okay lah, bye.